dekat whiteboard. Ada murid lambat nak salin. Dengar betul dia tu lambat salin. Ada beberapa orang. Lepas tu mak dia marah dalam WhatsApp group, "Cikgu, kenapa tak hantar gambar kerja rumah anak saya? Anak saya tak buat, kenapa cikgu marah? Salah cikgu tak hantar gambar dalam WhatsApp group untuk anak saya buat." Parents marah cikgu sebab saya marah anak dia kenapa tak siap. Dia pergi bagi tahu mak dia marah saya balik, "Kenapa tak hantar gambar dalam WhatsApp group?" Pula dah. Zaman kita belajar, zaman saya belajar atau kita belajar, ada ke cikgu hantar dalam WhatsApp? Ada ke homework cikgu hantar dalam WhatsApp dulu-dulu? Bila saya tanya balik, mak dia jawab, "Itu dulu cikgu, sekarang kita dah maju." Pandai dia twist. Anak kau tak siap, cikgu pula kena paksa buat hantar WhatsApp. Even zaman parents dia pun sendiri, dia tahu tak ada WhatsApp, tak ada mak cikgu-cikgu tu hantar gambar. Saya tanyalah, mana usaha anak anda? Ada kawan? Boleh tanya kawan, boleh pinjam buku kawan yang dah siap. Sebelum saya masuk, siapkan kerja rumah. Betul tak? Those days kids, dia datang awal sekali pagi-pagi, dia pinjam buku kawan, dia sibuk menjawab soalan. Sibuk menjawab soalan. Kan? Ataupun dia copy dan at least dia buat. Effort tu kita perlu appreciate. Zaman sekarang, datang awal, lepak kat satu tempat, borak-borak kosong, tak buat apa-apa. Lepas tu dengan berani murid-murid boleh mengatakan, "Tak siap, lupa." Tak payah jaga hati cikgu pun tak apa. Tapi jangan mengganggu ataupun memburuk-burukkan cikgu. Itu dah cukup. Okay? Pernah tengok tak bentuk tiga segi? Pernah tengok bentuk tiga segi? Okay? Atas ni murid. Atas ni perlu ada murid. Kiri ni ada pihak sekolah atau guru-guru. Dan kanan tu ada ibu bapa. So ini adalah satu triangle. Di tengah-tengah itulah yang kita boleh melahirkan seseorang murid yang bersasiah baik dan seseorang murid yang pandai. Bila tiga pihak ini bergabung dan bekerjasama, pasti saya rasa anak itu boleh jadi anak yang cemerlang.